Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di tangan saya jam sekarang 8.05 pagi. Di Kampung Tengah ni kebiasaannya bila kita buat jualan kasih Johor, seawal jam 7 pagi, penduduk dan mereka yang berada di sekitar Kampung Tengah ni dah mula beratur untuk membeli barang-barang yang disediakan dalam jualan kasih Johor. Mereka dah beberapa kali melalui proses jualan kasih Johor ni dan masing-masing dah faham dah. Dan kali ni kita ada bawa 800 set barang-barang yang kita jualkan bersekali, iaitu telur, minyak dan juga ayam dengan harga RM15. Subsidi yang kerajaan negeri beri ialah RM32. Jadi harga barang sebenarnya RM47, tapi kita jual pada harga RM15. Dah tinggal tak banyak dah. Kalau yang beratur tu saya ingat dalam 20 orang ke 30 orang je lagi. Baru belum pukul 9 pun lagi. Dan kalau dilihat kat belakang tu yang ramai sana beratur tu jualan ayam. Ayam kita bawa 1,300 ekor. Untuk 1 kilo kita bagi subsidi RM5. Dan untuk ikan pula kali ni kita bawa lebih kurang 1.5 tan ikan yang kita sediakan, yang untuk jualan kasih Johor pada hari ini. Jadi kepada seluruh bangsa Johor, terutamanya dalam Dun Pemanis, jangan risau. Untuk tahun 2026 ini kerajaan negeri dah setuju untuk kita laksanakan jualan kasih Johor ini setiap bulan. Dan insyaAllah bulan depan kita akan berada di lokasi yang lain, standby untuk warga Pelda Pemanis 1 dan 2. Bulan depan kita buat di Pelda Pemanis, dan bulan berikutnya kita akan buat di tempat lain pula. Saya akan buat pengumuman nanti dalam Facebook rasmi Adun dan juga pihak PAMA. Terima kasih Puan yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih pada pihak PAMA yang membantu menyelaras dan juga menjalankan program jualan kasih Johor ini bersama dengan Adun Pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.